Bungalow untuk dijual berdekatan dengan Putrajaya, murah-murah je. Okey, hari ni nak review satu banglo di Taman Desa Anjung Putra, berdekatan dengan Desa Pinggiran Putra, dekat Putrajaya lah, area di Putrajaya. Tapi dia punya alamat Kajang. Okey, jom kita masuk dulu. Ni banglo dia. Banglo ni baru siap, baru dapat geran lah tahun ni. Dia baru lah. Dia punya hall. Ni hall yang pertama. Situ ada kat luar, slab pergi luar. Ini bahagian dining. Banglo 2 tingkat ya. Ini suppose ni bahagian dining. Bawah ada 2 bilik. Ini dapur. Masih basic lagi lah, tak ada apa-apa lagi. Bilik air bawah. Ini bilik kedua bawah. Ini bilik yang utama bahagian bawah. Ada bilik air juga. Di bawah ni ada satu comel hotel. Dia punya powder room untuk tetamu lah. Kecil je, comel je. Cukup lah untuk tetamu pakai. Kita tengok atas dulu. Banglo ni dia berkeluasan tanah dia 7,190 square feet. Dia punya binaan dalam 2,600 square feet. Ini bahagian atas, hall atas. Besar juga hall dia. Kita pergi bilik yang first dulu. Ini bilik yang kedua. Bilik kedua ni ada balkoni ya. Bilik master tak ada balkoni, bilik kedua ada balkoni. Kecil lah balkoni ni, tak besar. Balkoni ni pemandangan dia lah. Dalam ni semua baru untuk dijual. So far bawah saya ada 5 unit untuk jual, 5 biji banglo. Harga sama, 1.2 juta. Ini bilik master atas, besar juga. Ini bilik air. Ceiling dia tinggi juga. Ceiling dalam dekat 11 kaki. Tinggilah ceiling dia. Ini bilik ketiga. Bilik kedua, bilik ketiga kongsi tandas kat luar ni lah. Okay, banglo ni ada 5 bilik, 4 bilik air. Harga dibuka murah je, 1.2 juta saja. Untukkan value kat sini, ada owner jual dalam 1.3 ke 1.5. Yang ni kira 1.2, murah sikit lah. Tapi dia ke dalam sikit sebenarnya. Dia dekat kampung Limau Manis. Dia ke dalam sikit lah. Tapi kalau dah biasa okey je, tak ada masalah. Dia tanah luas lah sini. Tengok tanah ni 7,000 square feet. Dekat sini kalau nak buat swimming pool pun boleh lah, tak ada isu. Besar ni, muat lah swimming pool kat sini. Banglo pun baru, cantik lagi. Tanah dia luar. Ni tanah dia slope sikit lah. Tapi kalau nak buat rata pun boleh. Boleh reno balik, tambak balik tanah ni. Lepas ni pagar kena tinggikan balik lah, tak ada isu. Okay, kita pergi dapur bahagian belakang ya. Kalau banglo ni nak ke Putrajaya dekat je, mungkin dalam 15 minit lah. Kalau saya katakan jam pun 20 minit, 23 minit macam tu kalau jam lah. Tak berapa jauh lah Putrajaya. Kalau ada kerja Putrajaya, cyber, ada pilot-pilot nak beli ke, bolehlah beli banglo ni. Memang sesuai, murah. Banglo baru lagi. Tapi ni pun luas juga ni. Tapi sana lebih sesuai lah buat swimming pool. Sini mungkin bahagian kawasan rehat je lah. Luar dia tanah memang luas lah, 7,000 square feet kan. Okay kan, kalau nak view boleh Roger. Kalau nak bawa klien boleh lah, kita kongsi commission. Nanti kita pergi ke video seterusnya besok Okay gang. Okay, bye.